Hai guys, selamat pagi, selamat tengah hari dan juga selamat petang. Dan saya lupa, selamat malam juga kepada pendengar-pendengar saya yang di luar sana. Tidak kiralah pada waktu bila, di mana anda berada dan ketika situasi apa anda mendengar podcast ini. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Aina dan saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah. Saya sekarang sedang mengambil jurusan penulisan di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Saya tahu nama fakulti saya sangat unik ya. Sebab tiada fakulti di depan, dia terus straight pergi akademi. Okey, podcast saya ni saya buat adalah untuk final year project saya, iaitu FYP. Bukan FYP yang For You page yang TikTok tu, tapi FYP final year project yang merupakan subjek wajib yang perlu saya lakukan untuk melayakkan diri saya ni bergraduate. Sebab saya pun dah penat kan belajar 3 tahun. Takkanlah saya tak nak graduate kan. Jadi podcast saya ni anda boleh dengar di aplikasi Podbean, pada di channel Ada Apa Dengan Cinta, ataupun di situ di channel Ada Apa Dengan Cinta. Dan saya akan upload episod saya pada setiap hari Isnin jam 3.30 petang mengikut waktu Malaysia. Okey. Podcast saya pada hari ini saya akan bincangkan what woman brings to the table. Okey. Anda semua pernah tak dengar apa itu what woman brings to the table? Kalau saya rasa maybe ada pendengar-pendengar luar sana yang pernah dengar, dan ada juga pendengar-pendengar yang tidak pernah dengar apa itu terms what woman brings to the table. Basically, what woman brings to the table, dia macam dalam sebuah hubungan percintaan antara lelaki dan perempuan, dia macam mana ya saya nak sebut dia, apa yang ekspektasi lah, apa yang seorang perempuan dapat bawa dalam hubungan tu, dan macam mana cakap, apa yang lelaki dalam hubungan tu, macam apa yang boyfriend harapkan girlfriend dia bawa dalam hubungan. Macam bukan saya random lah ya, dia bukan random lah, dia macam bagi pasangan yang non-Muslim atau yang memang open lah untuk melakukan hubungan intim sebelum berkahwin. Macam daripada sudut pandangan boyfriend kan, bagi yang bukan Muslim, dia mengharapkan apa yang girlfriend dia bawa dalam hubungan tu selain hubungan intim. Apa yang perempuan dia bawa, macam dia perempuan tu macam bawa dia punya sumbangan dia lah, macam tu. Apa sumbangan dalam hubungan tu, macam contohnya expectation lah kan. Macam mana saya cakap, dia macam dia perempuan tu bawa kematangan di dalam hubungan, macam boyfriend dia kurang matang, tapi dalam hubungan tu perempuan tu bawa kematangan dia lead tu. Lepas tu bukan saja dia, dan perempuan tu dia tidak mengharapkan lelaki, dia tak mengharapkan lelaki sangat, dia juga sangat independent. So macam tu lah, dia macam apa yang seorang perempuan dapat offer di dalam sebuah hubungan tersebut, macam tu. So saya ada juga terbaca lah di internet kan, antara sumbangan yang boleh perempuan bawa dalam hubungan dalam hubungan percintaan adalah seperti emotional intelligence. So dia macam, sebab perempuan ni dia macam mental dia orang ni lebih macam emotion dia ni lebih tinggi lah. Lepas tu dia lebih macam mana, saya tak tahulah kan daripada majoriti ke apa macam mana. Tapi melalui internet apa yang saya baca yang perempuan ni dia pengawalan perasaan dia tu, pengawalan emotion dia tu lebih kuat, lebih bagus daripada lelaki. So maybe dalam satu hubungan tu perempuan tu dapat membawalah itu. Kalau boyfriend dia yang jenis yang tak dapat tahan sangat perasaan,
yang sangat kuat emosi dia. Tapi maybe perempuan tu dia boleh bawa kestabilan dalam hubungan tu melalui pengawalan emosi yang kuat. Jadi dia boleh sabarkan punya boyfriend, boleh dia jaga. So dalam situ dia macam dia dapat melahirkan kepercayaan dalam hubungan tu, sebab lelaki tu dapat perempuan ni, sebab sekarang kita dengar perempuan ni sangat emosional kan, tapi tak semestinya betul. Jadi lelaki ni boyfriend dia boleh nampak lah, perempuan ni tak si manja, tapi dia boleh, lelaki ni boleh bergantung pada perempuan tu. Dari situ dia saling kebergantungan itu mewujudkan kepercayaan yang tinggi lah dalam perhubungan tersebut. Lepas tu dalam perhubungan tersebut juga perempuan ni dia boleh bawa perspektif yang beza lah, pemikiran yang beza daripada lelaki. Contoh, kalau lelaki ni dia mesti fikir klise-klise, perempuan sekeni, lepas tu dia mesti melakukan ini. Tapi maybe perempuan ni kan jalan pemikiran dia unik sikit. Jadi perempuan ni dia boleh bawa lah pemikiran yang lain daripada lain dalam hubungan tersebut. Dia macam kalau lelaki ni ada idea untuk ni, idea ni, tapi maybe perempuan dia boleh bawa idea lain, idea lebih efektif yang boleh berkesan lah. Contoh kalau hubungan dia orang bermasalah, lelaki ni kalau hubungan masalah, lelaki ni dia maybe dia orang kena break sekejap untuk ni dan tak payah berjumpa ni, boleh terputus ke apa ke. Tapi maybe perempuan dia ada idea lain, dia boleh maybe kita berdua boleh pergi jumpa therapist, couple therapist, relationship, untuk baiki hubungan dia orang, ataupun tetapkan peraturan dalam hubungan dia orang supaya dia orang maybe dari situ dia orang boleh lebih kenal lah, macam buat aktiviti bersama-sama macam tu. Lepas tu dia maybe dalam sebab kan kalau kita tengok kan, yang selalu cari pasangan lain-lain ni, yang selalu cari pasangan ni mesti perempuan yang akan message dia bertanya, awak kat mana, awak buat apa, awak dengan siapa, macam tu kan. So maybe dari situ kita nampak yang perempuan ni dia boleh bawa macam apa tu, komunikasi yang baik lah dalam perhubungan tersebut. Jadi dia tak akan pernah ada dia tak pernah ada gap lah. So dia takkan ada rahsia lah macam tu. Macam lelaki kan, kalau lelaki kan biasa bukan semualah tapi adalah setengah lelaki yang dia bila dah start main game, dia akan lupa semua, tak akan ingat lah girlfriend dia. Tapi perempuan ni dia akan jenis perempuan ni dia jenis yang macam mana, dia nak sangat macam mesti boyfriend aku tengah buat apa ya sekarang, tengah buat apa ya, dia tengah sibuk ke ya, dia ada ni ke macam tu. So maybe dari situ dia boleh macam dia tengah ni dia macam tengah buat apa ya. So bila dia tanya dia tu, dia akan WhatsApp, dia akan chat, dia akan call. Dari situ perempuan ni dia bawa macam dia ada apa tu, macam nak cakap, dia ada dia punya cara lah, macam dia yang terlebih dahulu mencari dia macam. So communication antara dua orang tu dia akan jadi lebih berkesan lah, sebab dia akan, perempuan biasa dia akan nak chat hari. Kalau lelaki pula kadang-kadang dia tak akan chat kan, sebab dia perlukan masa ni. Tapi perempuan ni maybe dia akan saya rindu dia, saya chat macam tu. Itulah apa yang saya jumpa di internet. Tapi selepas ini dalam segmen yang kedua, kita akan bincangkan bersama dua orang tetamu jemputan kita yang juga pasangan mengenai topik ini, iaitu what women brings to the table. So guys, jangan lupa nantikan segmen yang kedua selepas ini. Sebelum tu saya minta maaf jika anda terdengarlah bunyi kanak-kanak ke, bunyi hempasan pintu ke, sebab saya merakam di luar studio hari ini dan saya mengambil secara santai, dan kebetulan sekarang tengah hujan, jadi macam-macam lah bunyi anda dengar. Jadi stay tune guys, jangan lupa nantikan segmen yang kedua. Bye.
Hai guys, kembali dalam segmen yang kedua bagi episod 10 yang juga merupakan episod terakhir bagi podcast ini. Okey, macam yang saya katakan pada segmen pertama tadi, tajuk kita bagi episod terakhir ini adalah What Woman Brings to the Table. Okey, saya akan menjemput dua orang tetamu yang saya rasa anda pernah dengar diorang punya pengenalan diri. Anda juga pernah mendengar perbincangan diorang berdua ni dalam episod yang ke-6 mengenai hubungan tanpa status. Okey, jadi sebabkan mereka sudah memperkenalkan diri, jadi saya hanya minta mereka ni memperkenalkan diri secara ringkas sahaja untuk mengingatkan anda suara mereka bagaimana dan siapa mereka sebenarnya. Okey, silakan Syah dulu. Hai. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam untuk semua pendengar di mana saja anda berada dan bila-bila anda mendengar podcast ini. Nama saya Syanabila binti Amran. Seperti telah 9 episod yang di atas, saya mengatakan saya seorang pelajar psikologi. Okay, Syah, kali ni ringkas je Syah. Ringkas je? Ringkas je. Okey. Dah lah. Dah lah. Okay. Apa lagi kan? Okey, sekarang Bal perkenalkan diri secara ringkas saja. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nama saya Akbar, boleh panggil saya Bal. Itu saja. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita dive. Kita menyelam. Dive. Alright. Kita menyelam sebab kolam di bawah, kita tak dive lagi. Kita dive di sini. Okay. Bagi tahu ada kolam kat bawah. Ada kolam. Kita tahu. Okey. Kita menyelam lebih lanjutlah dalam topik kita pada hari ni, iaitu What Woman Brings to the Table. Okey, sebenarnya saya tak beritahu sebenarnya tajuk ni dicadangkan, diberi idea oleh tetamu lelaki kita iaitu Bal sendiri. Jadi disebabkan dia yang memberi idea kan. Dia yang cakap dulu. Betul. Jadi kita nak tanyalah dulu Bal kan, manakah dia seorang lelaki, dia lah imam di sini kan. Kita tanya dia. Okey, pada pendapat Bal lah kan. Secara umum kan. Apa expectation lah yang lelaki letakkan kepada perempuan dalam sesebuah hubungan? Okey. Pertama sekali saya bila saya kemukakan idea ni, sebenarnya saya takut sebenarnya. Sebab perbincangan ni agak berat sebenarnya. Sebab setiap orang dia mempunyai preference masing-masing. Betul, preference masing-masing. Ada lelaki yang dia tak kisah. Ada perempuan juga dia tak kisah what men bring to the table. But bagi saya, hubungan ni adalah hubungan di antara dua pihak. So, dekat table tu kena ada dua pihak yang bring something together. So, bila dua orang bekerjasama, barulah ibarat nakhoda di dalam pelayaran di laut yang luas terbentang lah ibaratnya. Wah, sastra. So kalau lelaki yang mengemudi kapal tersebut, perempuan kenalah jadi orang yang melihat peta dan memandu arah. Setiap orang ada roles dia sendiri, setiap orang ada tugas dia sendiri. So bila tanya saya apa yang saya sebagai lelaki expect dari perempuan, saya explain dulu apa yang lelaki letak sebelum letak dekat meja. Okay. Boleh? So lelaki sebagai seorang lelaki, kita adalah seorang ketua. So you must matang yang pertama. Seorang yang wise, berfikiran tinggi. Tidak mudah ditipu. Tidaklah yang lurus bendul. Kemudian dia adalah seorang yang ini adalah impian seorang lelaki di mana stable financial, di mana dia mempunyai kewangan yang stabil. Siapa je tak nak? Betul. Lelaki yang ada kewangan yang stabil. Siapa je nak lelaki miskin? Dan juga lepas tu yang paling penting ada dua lagi saya nak sebut. Yang pertama adalah kemahiran menyelesaikan masalah.
So lelaki ni dilahirkan sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah. So kalau ada masalah, dia tak boleh lari daripada masalah tu. Dia perlu selesaikan. Dan paling penting adalah dia menggunakan konsep. Kan saya cakap tadi ada 2 orang. So bermusyawarah lah, berbincang lah dengan pasangan untuk menyelesaikan kalau dah buntu. Dan yang paling penting sebagai seorang lelaki, kesetiaan dan perlindungan. Seorang lelaki, kau perlu faham, kau perlu setia dan kau perlu berikan perlindungan kepada wanita yang lemah. Okay, itu saya point out sebagai apa yang lelaki patut should bring to the table. Okay, bila saya cakap pasal perempuan, apa yang saya nak perempuan bring to the table, saya rasa dia bergantung pada lelaki tu tersebut. Tapi bagi saya, paling penting adalah kasih sayang dan juga common sense. Ini yang paling penting dalam jaga hubungan. Kalau perempuan tak ada common sense, contoh, bagi contoh, lelaki tu busy kerja, lepas tu perempuan tu boleh cakap, oh lelaki aku ni busy dengan perempuan lain, macam tu. So benda tu adalah satu perkara yang boleh merosakkan hubungan. Betul. Delusional jealousy, we call it. Lepas tu lelaki nak juga perhatian. Lelaki nak perhatian. Ini bercerita lelaki kau sebab nak duit je. Baru kau nak bagi perhatian. Dan saya rasa yang ni paling penting lah. Yang saya rasa semua lelaki nak. Apa dia? Sokongan dan galakan. Lelaki mesti dia nak rasa ada orang yang sokong dia. Lelaki mesti ada rasa nak ada perempuan yang support minat dia. Bila dia jatuh, ada orang yang selalu support dia, yang selalu bagi kata-kata semangat kat dia. So itulah yang lelaki harapkan perempuan bring to the table. Lelaki tak minta duit perempuan. Lelaki tak minta semua yang aku nak 5,000, tak. Lelaki boleh kerja sendiri, lelaki boleh cari duit sendiri untuk tanggung semuanya. Walaupun lelaki tu kata tak ada duit, dia sanggup bekerja untuk cari duit. Dan bagi saya, macam saya cakap tadi, kasih sayang, perhatian dan juga sokongan dan galakan yang kami nak daripada perempuan sebenarnya. And lastly, saya nak tambah emosi, kestabilan emosi. Perempuan ni kadang-kadang dia merajuk tak tentu tempat. Kadang-kadang salah sikit je salah lelaki. Salah sikit je salah lelaki. Padahal salah dia, salah lelaki. Dia pusing-pusing balik, lelaki yang kena minta maaf. So but it's okay. Itulah lumba seorang perempuan. Dia adalah sifat macam tu. Tapi bila tanya saya, itulah perempuan patut letak ataupun bring to the table. Okay. Emotional intelligence lah that we can say. The EI Ya, itself. betul. Dalam segmen 1 tadi saya ada sebut pasal emotional intelligence. Tapi sekarang balik diterang lebih lanjut lah. What is emotional intelligence, right? Sebab saya sendiri pun saya tak faham apa kita emotional Lah, intelligence. awak cakap awak tak tahu. Ya, saya pun tak tahu. Okay. Kalau itu pendapat daripada pandangan lelaki. Sekarang kita nak dengar daripada pandangan seorang perempuan. What woman should bring to the table? Yes, secara umum dia. Secara umumnya saya boleh cakapkan kita boleh bahagikan kepada 3 perkara lah. Dia mengikut kepada ilmu yang kita belajar, which is from Al-Quran itself, hadis, and juga ilmu psikologi that I have learned. Okay. First is ilmu. Women should bring ilmu. Tanpa ilmu, perempuan tu takkan jadi seorang perempuan yang, I'm sorry to say, tapi ilmu ni dia macam-macam. Tak semestinya ilmu buku. Betul. Dia juga ada ilmu kehidupan. Masak. Yes, ilmu masak, ilmu macam-macam ilmu lah. Rumah tangga. Sebab kan tanpa ilmu, you akan lost. Betul. You akan hilang kawalan. You tak tahu you nak apa. Itu satu. Yang kedua,
perempuan patut bawa dengan tanggungjawab. Maksudnya, okay, here. Tanggungjawab maksudnya dia tahu apa peranan dia. Maksudnya apa, dia tahu peranan dalam hubungan tu. Betul. Tanggungjawab dalam hubungan tu. Apa tanggungjawab dia? Disebabkan kalau perempuan tu dia tak bring tanggungjawab together with her, dia akan meletakkan semua tanggungjawab tu dekat orang lain dan dia bagaikan seorang puteri yang hanya perlu dijaga. Itu. So macam tanggungjawab is really important. You must know what's your tanggungjawab. Lagi-lagi kalau dah bergelar isteri lah. Tanggungjawab you apa? Macam tu. So if you doesn't have tanggungjawab, kesetiaan you pun tak ada. Kasih sayang you pun tak ada. Betul. Sebab daripada tanggungjawab kita tahu amanah kita apa yang perlu kita jaga. Sebab itulah kita letakkan benda tu. Saya setuju sebab kita ada tanggungjawab terhadap, kalau kita macam perempuan ada tanggungjawab kepada keluarga. Betul. Tanggungjawab kepada suami kalau dah ada anak, jadi tanggungjawab sebagai seorang ibu. Betul. So macam suami jugalah tanggungjawab kepada keluarga. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing. So bila tahu ada tanggungjawab tu, dia akan lebih tanggungjawab lah kiranya. Yes. Sebab bila tahu tanggungjawab, bukan setakat tahu tapi kena buat tanggungjawab tu sekali lah. Yes. Do the tanggungjawab itself. Sebab kita bercinta ataupun kita nak mengenali seseorang bukan setakat sampai tahap okay aku dah kenal kau. Tak. Kita nak berumah tangga dengan dia. Kita nak, maksudnya sampai kita hidup bersama. Ya, hidup bersama. Jadi tanggungjawab itu sangatlah besar. Sebab kalau kita tak jalankan tanggungjawab tu, nanti dia macam ke mana hubungan nak pergi. Ya, bagaikan layang-layang terlepas tali lah. Tak ada hala tuju. Macam tu lah. And then yang ketiga ialah pegangan prinsip hidup yang kuat. Macam mana tu? Contohnya. Alright. Perempuan ni, dia, prinsip hidup dia tahu tujuan dia kenapa dia nak kahwin dengan lelaki ni. Kenapa dia nak kenal lelaki ni? Kalau perempuan tak ada prinsip hidup, dia boleh kenal mana-mana lelaki yang dia nak 3 ataupun 4 dalam satu masa. Sebab dia tak ada prinsip hidup. Dia tak tahu. That is why Allah bagi keistimewaan tu adalah pada lelaki saja. Dan Allah juga memberikan kuasa untuk mencerai kepada lelaki saja. Kalau bayangkan kuasa cerai itu dapat kepada perempuan, habislah. Sebab dia tak boleh. Dia macam perempuan ni ada susah kan nak kawal emosi. That's the good so kadang-kadang so kadang-kadang nanti bila dia rasa betul-betul merajuk, marah, nangis, dia aku ceraikan lelaki aku macam tu. Dia susah. Tengok 10 kali. Sebab dia ya, macam cerai rujuk macam tu kan. Macam betul lah orang kata perempuan dikurniakan satu akal 9 nafsu macam tu kan. Lelaki dia dikurniakan 9 akal nafsu. Tapi saya tak nak gunakan konsep tu lah. Yeah, it's literally true. Because of that lah, macam tadi pun, emotional intelligence is really important. If you tak ada emotional intelligence, mungkin husband you boleh tahan, tapi anak-anak you akan ada problem from psychological itself. Jadi nak dikatakannya dekat sini, ilmu, tanggungjawab, prinsip hidup, 3 ni yang penting. Perempuan bawa ni confirm dia dah ada common sense, dia dah ada tahu dia nak apa. Sebab kita tak boleh nak every key dia ada dia punya mangga sendiri tau. Kunci dia ada mangga dia sendiri. Kalau kunci tu sendiri tak tahu apa mangga yang dia nak, so how it gonna fit? So sebab tu dah 3 benda ni penting. Okay. Kita dah dengar daripada pendapat lelaki dan kita sudah dengar daripada pendapat perempuan. Jadi itu untuk segmen kedua. Jadi segmen ketiga selepas ni, sebabkan maybe ada yang tak tahu, biar dia tahu nanti. Kita akan kupas lah dekat segmen yang ketiga. Segmen ketiga nanti baru saya beritahu apa yang anda tak tahu. Betul. Bagi yang tak pernah dengar, apa yang anda tak tahu. Bagi yang sudah dengar episod 6, anda mungkin dah tahu. Jadi stay tune untuk segmen yang ketiga.
Hai guys, kita kembali dalam segmen yang ketiga. Okey, macam dalam segmen kedua tadi kan, huru-hara yang hujung-hujung tu kan, hampir terlepas rahsia tu. Okey, jadi bagi sesiapa yang tak tahulah kan, sebenarnya kedua-dua tetamu kita ni, diorang ada hubungan lah sebenarnya. Bukan saja-saja kita jemput diorang berdua ni sebagai tetamu untuk dengar daripada perspektif lelaki dan perempuan. Betul, mahal tau. Ya, tapi diorang berdua ni sebenarnya juga merupakan pasangan. Pasangan yang insya-Allah akan sungguhlah mengejar cita-cita dan kemudian naik atas pelamin. Amin. Yang maybe saya dah akan dapat rasalah nasi minyak diorang ni. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya nak ajukan persoalan kepada tetamu lelaki kita. Soalan dia kan, okay, disebabkan korang berdua ni kan dah tengah dalam hubungan yang serius. Jadi kan, bagi Bal lah kan, apa yang Bal expect Syah bawa dalam relationship ni waktu mula-mula dulu. Mula-mula dulu. Dan juga sekarang. Okay. Kalau ikutkan pengenalan kami dah masuk 7 tahun. Dan kami mula serius 2 tahun. 3 tahun macam tu lah. 3 tahun So bagi saya agak itu adalah satu pelayaran yang kita dah anggap lama lah. Dah kenal lah kiranya. Okay. So masa awal kita baru nak serius, sebenarnya apa yang saya harap Aisyah bawa ataupun bring to the table adalah memahami saya sebenarnya. Sebab saya ada kisah silam yang pahit lah. Bukan kisah silam dengan saya lah, kisah silam dengan orang lain. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Bukan kisah silam dengan saya. So saya mengharapkan Aisyah adalah orang yang memahami saya. Dan saya sangat impress sebab dia memang faham saya. That's why dia tak lari ataupun dia tak judge kenapa saya ada orang lain. Sebenarnya macam tu lah. Dan juga apa yang saya harap masa awal-awal pengenalan dulu adalah common sense. Common sense ni sebenarnya adalah sangat penting lah sebenarnya. Bila saya busy belajar di matrik, ataupun di Batu Kelasi, di universiti, dia faham saya bila saya busy, bila saya join program-program, bila saya tak dapat call ataupun message. So dia faham benda tu adalah penting bagi saya. Sebab sebelum ni hubungan saya sampaikan saya dilabel sebagai seorang yang abaikan pasangan sebab tak pernah mesej, tak pernah call. Bukan kita tak nak, tapi kekalan masa tu sebenarnya. Dan because he's someone yang busy. He's someone yang always have something that he wanna do. Sebab dia tak suka kalau hari dia tak ada apa. Itulah daripada apa yang saya perhatilah setakat saya jadi roommate Syah ni pun saya perhati memang Bal ni seorang yang busy aktif, dan dia sangat aktif. Macam setiap minggu ada program dia. Saya perhati betul lah. Dan kalau cakap sekarang bila kita dah makin lama dalam hubungan tu, sudah pastinya kita lagi faham. Kita mesti lagi matang. So bila lagi matang ni, itulah orang cakap lagi matang, kita lagi memahami pasangan tu. Bila saya sedih, dia akan senyap, dia takkan kacau saya. And then bila saya ada masalah, maybe dia akan comfort saya. Itu yang lelaki nak sebenarnya. Sebab lelaki dia jarang sedih, tak akan bagi tahu family dia. Dan lelaki kalau sedih, dia jarang call kawan-kawan dia. Aku sedih, duit tak ada je. Tapi dia akan cari juga pasangan dia, dan dia juga akan menangis sama-sama ataupun dia akan mengadu. Ini ada masalah. Itu yang lelaki nak. That's the good thing lah actually.
bagi saya sebenarnya perempuan ni dia perlu jadi the listener sebenarnya. Perlu peka dan dengar cerita. Sebab lelaki ni dia adalah orang yang pendam. Dia jarang express dia punya perasaan ataupun expression kepada orang lain. Dan once dia dah selalu Dia dah selesa. dia tu orang tu akan jadi tetap orang yang the only one yang dia akan cerita lah benda. So itu sahaja daripada saya. Okey. Kalau tu daripada Bal lah apa yang dia expect Syah bawa dalam hubungan dan Syah memang bawa lah benda tu dalam hubungan. Kalau dari Syah pula, daripada perspektif Syah lah kan, kan dalam hubungan ni kan, sebab walaupun tajuk kita what women bring to the table, tapi tak sebenarnya perempuan saja. Okay, kita tanya Syah. Kalau Bal pula, okay, kalau pasal Bal, apa yang Syah expect dia bawa dalam hubungan ni? Bukanlah perkara-perkara klise macam okay, sweet. Tak ada. Dia macam apa yang tak ramai orang, dia macam orang pandang biasa tapi tak ramai yang dapat bawa benda tu dalam hubungan. Dari dalam Bal ni, apa yang perkara yang memang betul-betul Syah nak dia bawa dalam hubungan dan memang dia bawa benda tu, dia excel A++ yang dia bawa. 5 things lah actually sebenarnya. First is kebijaksanaan. Oh, Yes. okay. Sebab for me macam Syah tak suka lelaki yang tak berfikir. Lelaki yang macam tak suka berfikir. Syah tak suka. Sebab bila dah dibesarkan dalam keluarga yang you must have critical thinking. So, for finding a partner, Syah rasa macam critical thinking is the one of the most things lah. Lagi-lagi kita orang bila call, bukanlah just hari awak macam mana hari no. Fakta, discuss about belajar, sirah, like Quiz. something, quiz. Main pengetahuan Ataupun kalau bertanya pun akan macam soalan-soalan bertanya pun is mostly bukan sahaja untuk kenal each other, tapi untuk like practice your critical thinking. How you berfikir? Apa yang you akan buat kalau you ada dalam keadaan-keadaan yang macam ni? Macam tu. Okay. Kebat lah kiranya, kebat. Ya, saya tahu. Sebab saya pun memikir soalan anda berdua waktu anda berkuis hari tu. Okay, yang kedua is kejujuran. Penting. Yes, kejujuran ni sangat penting. Dia pernah tipu. Tapi terpaksa. Because he know if Syah tahu awal-awal dan keadaan yang tak tepat, kita orang takkan sampai sini. Tapi dia still cerita. That's a good thing about him because of walaupun dia tahu benda tu akan sakitkan hati Syah, tapi dia tahu cara untuk bercerita tu macam mana. Walaupun dia akan defense diri dia juga at the high end-nya. Okay. But like, that's one thing that the importance one lah to bring the table, kejujuran lah. Kejujuran sangat-sangat penting. Yang ketiga, Tak ada benda yang disorokkan. yes, tak ada benda. Dia memang dalam hubungan ni should not. Kalau ada benda disorokkan pun, maybe because of it's not the time yet untuk you cerita. Ataupun benda tu tak berapa penting pun in that hubungan. Betul, yang dia tak beri pengaruh besar. Betul, yes. Okay. Betul-betul. And then the third one is tadi dah ingat, lupa dah pula. Kejap. Kita bagi ingat. Ini kejujuran. Lepas tu which is tanggungjawab lah. He knows what tanggungjawab yang dia patut pegang. As lelaki and juga as a pasangan, as a bakal husband and as a husband also. That's itu yang Syah cari juga kepada lelaki, dan alhamdulillah I found someone yang sedar dia punya amanah dan tanggungjawab. How I know that? Because of how dia berfikir. Bal berfikir, alhamdulillah, he's a schematic guy. What is schematic? Schematic Skema. Skema, Seorang lelaki yang skema sebenarnya. So, dia takut nak buat something yang luar daripada perkara yang dia biasa. biasa dan perkara yang salah. That's a good thing about him. So, tak ada lagi yang macam membuatkan Syah rasa like ragu-ragu atas tanggungjawab yang dia akan bawa. Because of he's a good leader.
Okay. Dia seorang ketua pengawas yang bagus. Dia jalankan tanggungjawab dia yang bagus. And I can say lah, I hope dia akan jalankan tanggungjawab sebagai husband and ayah kepada future kids future dengan kids. bagus lah. Saya nak tambah, skema tak salah tapi jangan lurus benda. Itu betul. But skema is quite charming and handsome actually sebenarnya. It's depend on the people lah. Jadi macam apa tu, Superman yang pakai cermin mata ke? Yes, betul. Tapi Superman tu dia lain level dia punya handsome. Okay. Yang keempat ialah kesetiaan lah. Of course. Itu penting juga. Kesetiaan. If tak setia, tak ada juga tahu tanggungjawab. Apa tu gini. Tapi tak setia. Tak ada juga. Sebab macam saya cakap saya seorang yang obses kan. Betul. Jadi saya tahu. Saya tak boleh share. Hak saya. Macam tu. Dia kena setia. Kalau dia bertanggungjawab tapi tak setia, dia akan tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab kepada orang lain juga. Tak boleh. That's the case. So sebab tu, macam maybe I'm someone who's like sedikit straight lah. But is my concept ialah kalau you buat, I buat. Kalau Bal message dengan perempuan, siapa boleh message dengan lelaki? Kalau Bal boleh keluar dengan perempuan, siapa boleh keluar dengan lelaki? You cannot jealous. Sebab you buat. Itu konsep Syah. Disclaimer, dia bukan kongkong tapi mesej yang tak ada kena dengan kerja. So kalau kena dengan kerja, keluar sebab kerja, so tu tak apa. Sebab kerja is kind of, faham lah, professionalism dia di mana-mana je. Tapi because of tak ada tujuan. Bukan tak ada tujuan. Tak ada tujuan penting. For what? You ada partner you. Pilihlah partner you. Macam tu lah. Yang kelima, the last one is usaha. Usaha dari segi effort, usaha dari segi effort tu usaha. itulah. Effort tu usaha dari segi nak mendapatkan pasangan dia setiap hari, menambahkan cinta, kasih sayang, duit. Effort dari segi bagi attention, effort dari segi nak tambah lagi ilmu untuk stabilan hubungan, effort dari segi nak kenal lagi Allah kalau untuk Islam lah kan, kenal lagi Allah, kenal lagi agama untuk kestabilan hubungan tu. Effort. It's all about effort. Effort you tinggi, you usaha, insya-Allah you akan dapat apa yang you nak. Betul. Tanpa usaha, relationship tu tak ke mana juga. Usaha tu penting. Setuju. Walaupun saya single tapi saya setuju. And actually this kind of things should not just apa yang perempuan harapkan kepada lelaki je lah. It should be apa yang kita sebagai perempuan pun should serve lelaki atas apa yang macam kita nak juga. Apa yang kita minta dekat lelaki, kita kena pastikan kita juga beri. Yes. It must have give and take and in the relationship lah. Betul. Contohnya macam kalau lelaki tu dah give us something, hadiah yang mahal, you pay back lah with something juga. You cannot just terima je semua. Kalau lelaki tu dah memang dia cakap, okay tak apa, awak tak payah nak pergi tempat saya je selalu pergi tempat awak. So you as a pasangan, you kena buat something yang lain lah untuk like giving back. Sebab dalam percintaan ni dia ada pengorbanan. You cintakan satu benda, you sayangkan satu benda, you nak sesuatu benda tu you kena berkorban. Betul. Betul. Kita kalau nak, kita kena berusaha, kita kena berkorban. Sebagaimana kita nak benda tu, kita kena berusaha nak dapatkan dia. Kita tak boleh setakat aku naklah benda tu, tunggulah. Tak boleh. Tak boleh. Tak tunggu. Fun fact kepada penonton. Pendengar. Kami ADR sepanjang 7 tahun ni kami ADR dan kami pernah berjumpa sebanyak 4 kali sahaja. Betul? It's so hard for us to jumpa, tapi it's effort antara kita orang dua lah. Macam kalau dia dah datang tempat saya pula datang tempat dia. Kepercayaan tu lah yang penting. Kepercayaan tu. Kalau tak ada kepercayaan memang tak akan bertahan je. Kalau saya tak boleh LDR ni.
Oh, saya tak tahu lah macam mana korang boleh bertahan. Tapi Alhamdulillah lah hubungan kuat kan. Okay. Kita tamatkanlah podcast kita di sini. Nah, kita tamatkan segmen 3 di sini. Dan macam tamatnya segmen 3 ni, maka berakhirlah episod kita daripada episod 1 sampai episod ke-10. Ya, maka berakhirlah podcast Ada Apa Dengan Cinta kita. Okey, kita terima kasih kepada semua pendengar yang mendengar selama ni daripada episod 1, setia dengar sampai episod 10. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada semua episod yang ada. Okey? Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa pada, tak tahu, maybe segmen baru, kisah baru dan Ilmu baru yang akan didatangkan. Okey. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Have a nice day. Bye. And a great day. Okey, dengan berakhirnya episod ke-10 pada podcast tadi, iaitu perbincangan dalam segmen 3 tadi, maka berakhirlah keseluruhan podcast saya yang mengandungi 10 episod yang menggunakan tajuk besar Ada Apa Dengan Cinta. Kalau menggunakan kalau saya guna ayat klise pengacara majlis waktu sekolah kan, maka dengan ini berakhirlah podcast kita pada hari ini. Saya berharap kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang dengan podcast yang lebih menarik dan idea baru. Okey, itu kalau ayat pengacara lah. Maaflah kalau tak betul, sebab bila kita dah masuk uni, kita berhenti dah jadi pengacara. So bakat-bakat tu semua sudah dah hilang, dah lenyap, dah pupus macam tu. So guys, rasa macam sedih pula sebab dah 10 episod kan buat podcast ni. Dan dah 10 episod juga saya dengan Syah ditemani dengan Syah menjalankan podcast ini, membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan cinta. Mungkin anda semua adalah sesetengah yang tidak nampak kenapa MBTI ni dikaitkan dengan cinta, kenapa topik single ni ada. Sebenarnya kalau kita fikir balik, cinta dan topik yang saya bincangkan dalam kesemua episod podcast saya ni sebenarnya sangat berkaitan. So kalau dari MBTI melalui personality test tu, kita dapat tengok MBTI kita ni macam mana, dan kita dapat detect orang yang sesuai dengan kita. Macam kalau kita dengan dia ni, kenapa kita selalu bergaduh, kenapa hubungan kita dengan dia ni tak berjalan lancar, maybe disebabkan ada percanggahan personality. So dari situ kita dapat lihat kan apa relevannya topik-topik yang sudah saya bincangkan dalam 10 episod ini. Jadi saya sedih saya tutup, tapi saya kenalah tutup untuk 10 episod podcast ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Tengok keadaan, sebab saya pun tak boleh cakap macam mana, sebab kesihatan saya pun tak mengizinkan sangat. So InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Dalam pada itu kalau anda rindukan saya, dengarlah
semula keseluruhan podcast saya ini, saya minta maaf andai ada terkasar bahasa ataupun ada perkataan saya yang menyinggung perasaan ataupun andai podcast saya ini tidak memberikan banyak ilmu, tidak mendatangkan keseronokan dalam diri anda, dan andai saya tergagap-gagap ataupun kalau andai isi podcast saya ini kurang menarik, saya minta maaf. Dan saya minta maaf jika percakapan saya di dalam podcast ini sekejap timbul, sekejap hilang, sebab suara saya memang saya tak boleh kontrol suara saya. Dan saya minta maaf andai podcast saya ini tidak diedit dengan baik, sebab saya memang buta IT sikit. Dan saya juga minta maaf andai gaya percakapan saya di podcast ini tidak formal, macam tidak seperti yang diharapkan. Sebab saya nak buat podcast ini tidak formal. Saya nak buat secara casual, secara perbincangan santai macam tu. Jadi guys, saya tutup podcast ini di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye.